Dan salam sejahtera. Video penerangan cara login Pandai menggunakan laptop. Okey. Pertama, kita type je dekat sini Pandai, tekan enter. Akan keluar macam ni. Kita tekan. Okey, lepas tu pergi dekat sign in. Pastikan sign in with Google, klik kat sini. Okey. Jangan isi pada ruangan ini. Okey, kita tekan sign in with Google. Masukkan ID murid. Okey, ID MOE, tekan next. Masukkan password. Okey, kalau tak pasti tekan show password. Kalau dah yakin tekan next. Okey. Jadi dah berjaya masuk. Okey, untuk yang baru pertama kali masuk, dia akan perlu update info lah sedikit, profile. Okey, nama, sekolah, negeri. Untuk SK St. Mary, pastikan buat Kuala Lumpur. Walaupun tempat tinggal di Selangor, dekat akaun ni mesti buat Kuala Lumpur, barulah jumpa nama sekolah. Dan pastikan type nama sekolah tu SK jarak ST titik jarak Mary. Okey. Kalau tak ada titik, dia akan tak jumpa lah. Okey, dan pastikan daftar Juara Digital Pandai. Klik je daftar sekarang. Okey, klik daftar sekarang. Ambil kategori pelajar dan isi maklumat yang dia minta. Okey. So macam akaun ni dah daftar dah. Okey, kita balik pada tab seterusnya. Tab yang awal tadi. Okey, so kita pangkas yang ni. Kita tekan. Bila dah berjaya, dia akan keluar macam ni lah. Okey, dashboard. Okey. Bila keluar dashboard ni, nampak sini nama. Ini boleh edit dekat profile. Ada tier. Okey, ada tier info, grand final score. Okey, boleh jawab quiz, battle, topical test, exam. Okey. Game limit setiap hari 15. Okey. Untuk nak tengok ranking, tekan leaderboard. Okey, leaderboard. Kat sini keluar nama. Ini mengikut tier lah. Dia ikut sekolah. Sekarang SK St. Mary. Dekat tu. 116 ni 112. Okey. So inilah ranking semasa. Okey, macam ini. Kalau belum jawab quiz lagi, belum jawab game, nama tak ada dalam ranking. Okey. So kita quiz. Kalau untuk murid St. Mary, pastikan dah join kelas. Okey, tekan kelas. Okey, lepas tu dia akan keluar macam ni, tekan join kelas. Dapatkan kod kelas yang telah dihantar dalam Telegram tahun masing-masing ataupun Telegram kelas masing-masing. Okey, kerana dalam kelas ni saya dah bagi latihan ataupun aktiviti yang boleh sumbangkan skor kat sini walaupun akaun percuma. Okey, dia bila kita jawab contoh 5 soalan, betul 5, kat sini akan tambah 5 lah. Dan nyawa tak tolak. Okey, nyawa tak tolak. Okey, kalau yang ini akaun premium light yang RM30 sebulan tu, nyawa dia infinity lah. Okey, so contoh bila nak jawab kuis kan dalam kelas yang cikgu buat. Okey, kelas, tekan assignment. Lepas tu tengok latest assignment tak ada, tapi dekat missing assignment ni mesti ada. Cikgu akan selalu assign lah beberapa siri soalan. Macam ni 15. Kalau betul 15 soalan tu, dapatlah 15 markah kat sini. Untuk main game, okey, random game tu akan perlu 50 skor dekat sini. Okey. So in case ada apa-apa soalan, boleh PM Cikgu Amin lah untuk SK St. Mary untuk tanya. Okey. So kat sini banyaklah, ada reward,
ada practice. Okay, yang ni limited sikit lah untuk akaun yang percuma. Okay, contoh quiz, banyak quiz. Okay, macam-macam ada, matematik, sains, itulah inilah, macam-macam banyak. Okay, training quiz, RBT ada. So boleh, untuk sekarang boleh better, tekan better, nanti dia akan bagilah random player. Okay, so kat sini notification lah. Okay, ini macam-macam lah. Okay, selamat mencuba, semoga berjaya, belajar sambil bermain. Untuk parent yang nak tengok progress anak mereka, boleh tekan dekat share my progress ni. Lepas tu scan QR code ni. Lepas tu daftar Pandai Parent ataupun masuk kod ni. Okay, nanti boleh tengok tanpa login akaun anak. Okay, invite my parent ke, boleh share link ni pada telefon sendiri parent lah, untuk lihat, untuk monitor progress anak. Kadang-kadang kata dah buat tapi belum buat, contoh macam tu. Okay, itu sahaja. So selamat mencuba. Assalamualaikum, salam sejahtera. Senang je nak pandai.